Nampak? Ringan tak? Nampak? Ringan. Aku sudah tidak percaya padamu lagi. Lebih baik engkau segera angkat kaki. Kita berhenti seketika di sini. Kita kembali selepas ini. Kita kembali selepas ini. Okey, selamat bertemu kembali. Lagu seterusnya untuk peserta seterusnya. Dengarkan. Wah. Ya. Seterusnya siapa pula dia orang? Tolong bagi tahu kat semua orang. Mereka minat MU, mereka kumpulan mamu. Mereka memang minat MU, mereka lah mamu. Kita bersama Mamu. Ni hang ni orang apa kan banyak gemuk ni. Orang Arab sama. Arab ke? Arab juga. Kat mana? Danau. Aku roti. Roti Arab. Tapi bibir aku memang gemuk. Makanan kat Malaysia ni macam-macam ada. Mesti mari ha. Mesti mari. Ente berzikir kan ente? Ana buang pasir. Salam. Ana Abu Baba lah. Ana Ajur Abu. Ana dari Arab. Ente. Yes. Buktikan sama mereka ente. Ana pandai cakap Arab. Cakap Arab ente. Cakap Arab. Ya. Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul. Unta. Itu bukan Arab unta. Habis itu. Itu takvim kalendar. Masya Allah. Biar anak cakap Arab. Cakap Arab. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Dek Kemal. Ya. Itu haji punya time. Anda sudah pergi haji. Kurban. Anda sudah pergi haji. Jadi ada Arab lah. Oh, satu kali haji sudah jadi Arab. Arab. Amma. Ente. Ana rasa lapar. Apa pasal? Itu Ya. donat. Ente punya mulut banyak busuk lah. Ente. Ana mau tanya sama ente. Tanya. Makanan apa yang paling sedap dalam dunia? Unta masak 3 rasa. Apa rasa? Rasa kasih. Wah. Rasa cemburu. No. Sama rasa sayang-sayang he. Salah. Apa pasal? Apa makanan paling sedap ente? Makanan percuma. Salah lah ente. Apa pasal? Makanan paling sedap adalah makanan di Malaysia lah. Ya, Ana banyak suka makanan di Malaysia. Ana mau menyanyi lagu makanan ente. Malaysia. Tidak goyang lah ente. Makanan Malaysia, cerita dikata lagi di dunia. Pada semua Mai sini. macam-macam ada Di sini. berbagai rasa. Itu ini. Segalanya Begini. silalah cuba, Makan sini. tiada bandingannya. Betul ni. Makanannya Macam ni. antaranya Ialah ini. murtabak, sate, nasi kandar, ayam tofu, kuih tiaw, wonton mi cencalo, budu, rojak laksa dan cikang, cendol, teh tarik ais kacang, nasi lemak, kari pap, ketupat, capati, roti canai. Kari pap, ketupat dan tepung. Makanan Malaysia. Wah kata, dia kata, lu kata.
Bapa awak pun kata. Apli Soki pun kata. Tok Wan awak pun kata. Lem Lamboi kata oh. Ha? Wan semua orang kata. Kina tak alap. Oh, wah cilap. Kilap ah lo. Ah. Tu jaga mula-mula mulut oh. Wah mualaf. Ha? Mualaf. Mualaf. Lu alap cakap alap lah Cina pula. Apa kata? Apa kata? Makanan Malaysia. Mesti. Mario. Ya. Masya Allah. Ente, marilah anda. Mesti mari. Mestilah anda mau kenal ini sama ente lah ini. Ha, aku tengok ini. Dah macam ular padang pasir. Masya Allah. Gitu-gitu ya Allah. Ular padang pasir. Oh, Masya Allah, tak apa. Ayo, marah nampak. Marah. Nanti Jangan kena marah sikit lah. betul. Apa, silakan Abang Bob. Jual unta lah dia. Yang ni baru persembahan komedi musikal. Kerana kamu memilih lagu yang popular, yang dalam kategori serius, tapi berjaya mengeluarkan lirik yang membuat saya keluar air mata. Jadi saya kira walaupun kamu berdua daripada segi paras rupa menunjukkan bukan daripada orang Malaysia, tetapi saya tetap mengakui kamu mempunyai daya IQ yang baik. Tahniah. Ya, terusnya Dan Bramboy, silakan. Okey, saya lihat malam ni sungguh bersaing daripada peserta pertama sampai ke giliran anda ni. Kan? Anda semua memang baguslah. Saya pun tertawa bukan kenapa lah, kerana mungkin anda ni dah lama masuk gelanggang, sudah ada pengalaman. Caca tadi tu kalau kita tengok pun, walaupun dia hancur tunggal langgang ke laut, tapi pada saya itu yang kelakarnya pun. Benda kalau dah elok tersusun semua, bukan kelakar ya, itu drama. Dah plan betul-betul kan. Jadi saya rasa anda ni elok dibagi undi jugalah yang bagus. Terusnya, Fin Syafri, silakan. Okey Mamu, korang buat kerja, korang rehearsal, korang buat apa yang korang cakap kamu nak buat. Persembahan yang bagus, bagus sekali. Tepukan untuk Mamu. Memang buat orang ketawa. Anda telah berjaya untuk entertain semua, untuk menghiburkan semua orang. Dan itulah dia tugas Raja Lawak, menghiburkan semua orang. Orang di luar sana tolong undi dia Mamu sekarang. Okey, jadi